Tangan kanan. Mereka kata tinju wanita bergantung pada teknik dan pergerakan. Tapi tak pernah sebut pasal yang ini. Hari ini kau akan lihat KO yang begitu ganas, begitu tidak seimbang dan benar-benar memusnahkan, sehingga ia berada dalam kelas yang lain sama sekali. Boom! Inilah knockout paling menakutkan dalam sejarah tinju wanita. Shannon Courtney mempunyai sesuatu yang ingin dibuktikan. Si pembunuh bermuka bayi sedang mencipta nama dalam tinju wanita Britain dan Dorota Norek sepatutnya menjadi ujian kredibiliti. Tetapi dia tidak bersedia untuk apa yang bakal berlaku. Kida, хотя бы шутка где-то. Давай, да, присвисти. Tidak, tidak. Courtney memburunya dengan agresif tetapi sabar selama 7 pusingan, menutup ruang gelanggang sehingga dia menemui peluang dan melepaskan tumbukan kanan yang dahsyat menghantar Dorota ke kanvas tanpa sebarang amaran. Courtney tidak mengambil masa lama untuk menunjukkan kehebatannya. Tetapi peninju seterusnya malah tidak memerlukan tumbukan biasa untuk membuktikan dirinya. Amanda Ferreira bukanlah nama paling terkenal dalam tinju wanita, dan dia tidak perlu menjadi begitu. Tetapi penumbuknya sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Hanya beberapa minit selepas permulaan pusingan pertama, Kelly langsung tidak nampak tumbukan berpusing itu datang. Ferreira membuatnya kelihatan mudah. Tetapi knockout seterusnya tidak berkaitan dengan kekuatan. Ia berkaitan dengan kesabaran dan kemudian 1 detik yang sangat kejam. Sandy Ryan adalah salah seorang peninju wanita yang paling mengujakan dalam tinju wanita masa kini. Dan menentang Bukovic, dia membuktikan dengan jelas sebabnya. Pada pusingan keempat, Sandy menyerang ke bahagian badan. Pukulan demi pukulan. Sehingga Bukovic tidak lagi mampu memberi tindak balas dan jatuh ke lantai dalam kesakitan yang sebenar. Tidak. Ryan menyerang ke badan dan berjaya mencapai matlamatnya. Tetapi peninju seterusnya terus menyerang juara tersebut. Areli Musino ialah juara dunia. Seorang pejuang yang dihormati dan berpengalaman yang mempunyai segalanya. Dan dia datang ke pertarungan ini dengan semua itu di bahunya. Knight menyerang sejak awal, memberikan tekanan yang juara itu tidak mampu tanggung. Tidak. Beberapa saat selepas pusingan kedua bermula, Knight melancarkan satu kombinasi yang dahsyat sehingga Areli terbaring di atas kanvas memandang ke lampu. Dan dahsyat, Knight telah menewaskan seorang juara. Tetapi lawan seterusnya telah bersedia untuk ini sepanjang hidupnya. Mary Spencer ialah seorang ikon tinju amatur. 3 kali juara dunia amatur. Dan peralihan ke profesional menimbulkan satu persoalan. Adakah kuasanya turut berpindah bersama dirinya? Dan Chris Nemeth mengetahuinya dengan cara yang sukar. Satu tinju yang menghentikan lawan. Spencer sangat agresif
fizikal dan tidak berbelas kasihan. Dia mengepung Namu sejak awal lagi dan langsung tidak memberi peluang untuk bernafas. Dia menyerang dengan tumbukan tanpa henti dan kaki Namu semula goyah. Pengadil sudah cukup melihat. Spencer telah menjawab semua persoalan tentang kekuatannya. Tetapi pertarungan seterusnya menampilkan seorang juara yang enggan tumbang tanpa bertarung. Naomi Bosquez percaya bahawa dia hampir menguasai malam itu. Tetapi Diana Fernandez mempunyai rancangan lain. Sepanjang 7 pusingan, Fernandez tidak berbelas kasihan. Dia bertahan dengan segala yang dilemparkan oleh Bosquez dan membalas setiap serangan dengan sesuatu yang lebih kuat. Kemudian satu tumbukan sahaja telah mengubah segalanya pada pusingan ke-8. Bosquez bangkit semula hanya untuk dibelasah sekali lagi dan pengadil terpaksa menghentikan belasahan itu. Dan Fernandez menamatkan rekod tanpa kalah lawannya. Tetapi peninju seterusnya dalam senarai ini bukan sahaja menamatkan rekod, dia menghancurkan lawan. Daniela Bermudez adalah salah seorang peninju paling berbahaya dalam tinju wanita. Dia mempunyai pukulan padu di kedua-dua tangan dan naluri untuk menggunakannya pada masa yang tepat. Menentang Nancy Torres, naluri itu terbukti sepenuhnya. Torres benar-benar dikalahkan oleh Bermudez yang tidak berhenti memukul dengan kuat sehingga pengadil menyelamatkan Torres daripada belasahan yang lebih teruk. Christina Hammer adalah salah seorang juara dengan tempoh pemerintahan terpanjang dalam sejarah tinju wanita. Menentang Gifty Ankara, dia telah memberi satu mesej yang jelas yang dapat dilihat oleh seluruh division. Hammer sangat tepat dan tajam. Dia membongkar Ankara secara metodik, tanpa tergesa-gesa atau terburu-buru. Sebaliknya hanya mengira-ngira sehingga tiba masanya.
Bermodel sangat kejam. Tetapi peninju seterusnya adalah sesuatu yang benar-benar berbeza. Dingin, penuh perhitungan dan tidak dapat dielakkan. Bonda Ward mempunyai ketinggian 1.85 meter dan memiliki kuasa tumbukan knockout yang benar-benar menakutkan untuk division kelas berat wanita. Tetapi pada pusingan pertama, Elizabeth menangkapnya ketika dia tidak bersedia dengan satu tumbukan tepat yang menjatuhkannya ke atas kanvas. Dia bangun semula. Elizabeth fikir dia sudah memenangi pertarungan selepas menjatuhkan lawannya itu. Dia silap. Pusingan demi pusingan, Bonda berjaya melepaskan beberapa tumbukan ke kepala, menghancurkan Elizabeth. Kemudian, amukan pun bermula. Elizabeth terperangkap di tali gelanggang dan Bonda menyerang habis-habisan sehingga Elizabeth tidak sedarkan diri. Hammer menghancurkan lawannya, sedikit demi sedikit. Tetapi pertarungan seterusnya bermula dengan pihak yang bukan pilihan melepaskan tumbukan pertama. Pusingan. Ward membalikkan keadaan pertarungan dengan cara yang dahsyat. Tetapi wanita seterusnya membuatkan kemusnahan itu kelihatan seperti perkara biasa. Pertarungan antara Serrano dan Maderna hampir tidak boleh dipanggil pertarungan. Ia adalah satu demonstrasi penguasaan mutlak. Sepanjang 5 pusingan, Serrano mengawal setiap saat aksi, menghancurkan Maderna dengan tekanan yang tidak berbelas kasihan dan kombinasi pukulan yang tepat. Kemudian, pada pusingan ke-6, Serrano melancarkan serangan bertubi-tubi dengan tumbukan yang menghancurkan, menjatuhkan Maderna ke kanvas. Dia cuba bangkit semula, tetapi kerosakan sudah pun berlaku. Tidak. Serrano membuatkan penguasaan itu kelihatan mudah. Peninju seterusnya hanya memerlukan satu tumbukan sahaja. Ana Gabriels adalah salah seorang peninju terbaik di dunia. Seorang juara dari Costa Rica yang teknikal dan berkuasa, dengan kelayakan elit serta pukulan yang mampu menamatkan mana-mana pertarungan. Tetapi Oxandia Castillo tidak peduli tentang kelayakan itu. Kaya untuk polis. Kerusi kaki dan itu boleh membawa masalah kepadanya dalam satu dos. Castillo sangat berani, dalam arti kata yang terbaik, melontarkan tumbukan tanpa mempedulikan apa yang mungkin diterima sebagai balasan. Dan kemudian, dia berjaya melakukan pukulan penentu, menyebabkan Gabriels tidak sedarkan diri dan terkejut. Castillo mengejutkan dunia tinju. Pertarungan seterusnya menemukan dua wanita yang dijangka akan melakukan perkara yang sama. Dua peninju yang telah menghabiskan kerjaya mereka dengan menumbangkan lawan-lawan mereka. Apabila akhirnya mereka berkongsi gelanggang, ia menjadi 8 pusingan dengan satu soalan mudah. Siapa yang akan mengalah dahulu?
Serrano mengawal jarak sejak dari awal. Bermudez memang berani. Tetapi keberanian ada hadnya apabila berdepan dengan kelajuan, ketepatan masa dan kekuatan Serrano. Kemudian, pada pusingan ke-9, Serrano melancarkan satu kombinasi yang dahsyat ke badan, menyebabkan Bermudez jatuh berlutut dalam kesakitan. Apabila penamat terbaik dalam tinju wanita berdepan dengan seorang lagi pakar knockout, inilah hasilnya. Tetapi juara seterusnya sama berbahaya. Natasha Rogozina dikenali sebagai harimau Siberia. Juara heavyweight Rusia itu telah mendapat nama itu dengan cara yang tidak banyak ruang untuk dipertikaikan. Pamela London mengetahui sebabnya. Selama 7 pusingan, Rogozina mengawal rentak. Kemudian, pada pusingan ke-8, Rogozin memukul dengan tepat menjatuhkan Pamela yang terhempas ke atas kanvas. Rogozina menamakannya dengan tepat. Petinju seterusnya menamatkannya dengan masa yang tepat. Jackie Bantan mencipta nama dalam Kickboxing One Championship, di mana dia menjadi salah seorang penyerang paling menarik dalam senarai. KO ini membuktikan dengan tepat sebabnya. Permainan kaki dan masa yang tepat. Kuala Buntan menyediakan urutan terakhir dengan sempurna. Dia membaca corak Martin dan kemudian mengeksploitasinya tanpa belas kasihan. Buntan hampir tidak memberi peluang kepada lawannya. Wanita seterusnya memberinya peluang yang lebih sedikit lagi. Savannah Marshall ialah petinju dengan tumbukan terkuat dalam sejarah tinju British. Ketika berdepan dengan Femke Hermans, dia menunjukkan dirinya dalam versi yang paling berbahaya. Marshall mengguru Hermans sejak detik pertama, memaksa pertukaran tumbukan yang hanya boleh membawa kepada satu keputusan. Hermans dari Belgium cuba menggunakan pergerakan dan sudut, tetapi dia semakin kehabisan ruang. Marshall memerangkap Hermans dan melancarkan satu kombinasi pukulan yang dahsyat sehingga dia tidak sedarkan diri. Kiraan tidak diperlukan. Marshall hanya perlukan satu peluang saja. Juara seterusnya hanya perlukan satu tumbukan saja. Helena Mergenovic telah menjadi salah seorang juara tinju wanita paling berjaya selama lebih daripada 1 dekad. Terhadap Olivia Gerula, dia tanpa belas kasihan. Pada pusingan ke-9, dia memukul dengan tepat dan Gerula jatuh tersembam ke atas kanvas. Hermans. Mergenovic sangat kejam dan dingin. Tetapi peninju seterusnya menenggelamkan lawannya di bawah tekanan yang tidak berbelas kasihan. Zulina Muñoz dikenali kerana tekanannya dan kuasanya. Menentang Vanessa Taborda, dia membuktikan kedua-duanya. Muñoz sangat agresif dan tidak berbelas kasihan sejak loceng pertama dibunyikan, melancarkan kombinasi dengan niat jahat dan tidak membenarkan Taborda mencari rentaknya. Bagaimana dia boleh tumbang ke atas kanvas? Pada pusingan ke-4, Muñoz melepaskan pukulan hook kanan yang sangat kuat sehingga Taborda rebah di atas kanvas, menggeliat kesakitan. Muñoz baru sahaja mencipta salah satu penamat paling hebat dalam tinju wanita.
Laila Ali membawa nama keluarga paling terkenal dalam dunia tinju. Christy Martin membantu menjadikan tinju wanita sebagai sukan yang benar-benar menarik minat orang ramai. Apabila mereka akhirnya bertemu, ia seolah-olah masa lalu bertembung dengan masa depan. Martin datang untuk bertarung, tetapi Ali lebih besar, lebih kuat dan lebih pantas. Pusingan demi pusingan, dia mengepung Martin, melepaskan kombinasi yang kuat dan memaksa veteran itu sekadar cuba bertahan. Tersungkur berlutut buat pertama kali dalam kerjayanya. Martin tidak pernah berhenti mencuba. Tetapi pada pusingan keempat, Laila terus melancarkan kombinasi yang memusnahkan. Dia sekali lagi membuat legenda itu tersungkur berlutut dan kali ini Martin memandang ke arah penjuru gelanggangnya. Cukuplah setakat itu baginya. Ali membuktikan bahawa masa depan adalah miliknya. Tetapi peninju seterusnya langsung tidak memberi masa kepada lawannya untuk sedar bahawa pertarungan sudah bermula. Zeniesa Estrada adalah salah seorang peninju wanita terpantas dalam dunia tinju. Miranda Atkins berhadapan dengan peluang terbesar dalam kerjayanya. Loceng permulaan berbunyi. Zeniesa Estrada terus mara ke hadapan dan sebelum Miranda Atkins sempat melancarkan tumbukan atau menyesuaikan diri dalam pertarungan, semuanya sudah pun berakhir. 7 saat. Itulah tempoh pertarungan itu berlangsung. Salah satu knockout terpantas dalam sejarah tinju wanita. Estrada menamatkannya sebelum ia bermula. Tetapi tiada apa dalam senarai ini yang boleh dibandingkan dengan apa yang akan datang selepas ini. Anne Wolf mungkin merupakan peninju wanita dengan pukulan terkuat yang pernah wujud. Angka-angka tidak menipu. 24 kemenangan, 16 melalui knockout pada zaman di mana menamatkan pertarungan dalam tinju wanita adalah sesuatu yang sangat jarang berlaku. Wanda Ward ialah seorang peninju kelas berat, setinggi 1.85 meter dengan kekuatan yang menakutkan. Ward cuba menggunakan saiz badannya untuk menjauhkan Anne Wolf, tetapi Anne Wolf tetap berjaya melepasi pertahanannya. Beberapa saat sebelum tamat pusingan pertama, Anne Wolf melepaskan tumbukan kanan yang dahsyat tepat ke dagu Ward, menyebabkan Ward tidak sedarkan diri sebelum jatuh ke kanvas. Tidak benar-benar menemuinya, tumbukan kanan yang besar. Anne Wolf baru sahaja melakukan knockout paling ganas dalam senarai ini. Bukan yang paling pantas, bukan yang paling teknikal, tetapi yang paling ganas. Dia adalah dan mungkin akan sentiasa menjadi peninju wanita dengan pukulan paling padu dalam sejarah sukan ini.